Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi yang simple-simple lagi yang berasaskan pisang. Nah, ni pertama sekali saya nak kupas dulu kulit pisang. Ni pisangnya sebenarnya dah terlalu masak. Hampir je saya lupa sebab saya letak dalam peti air. Hari ni baru teringat tengok dah lebam-lebam dah pisang saya. Tapi jangan risau sebab dalam dia nampak tak? Masih cantik lagi. Walaupun luaran dia tak berapa nak lawa, dalam dia masih lagi cantik. Jadi saya nak kupas, saya nak ambil lebih kurang 4 ke 5 biji macam gitu. Jadi menu kita pada hari ini adalah cekodok pisang atau jemput-jemput pisang. Jadi kalau buat cekodok pisang ni, saya memang suka guna pisang yang terlebih masak macam ni. Sesuai sebab apa, dia dah manis dan juga lembek. Pisang hari ni saya tak ingat namanya apa, tapi kalau tempat cik tu pisang hijau. Nama sebenar dia tak tahu apa. Ni kemudian saya nak tambahkan baking soda lebih kurang 1 sudu kecil, diikuti dengan baking powder sama juga 1 sudu kecil. Kemudian kita tinggal gaul rata ataupun kita penyet-penyetkan pisang kita tu. Jadi saya penyet-penyet kasar je sebab saya lebih suka dia ada tekstur-tekstur pisang tu lagi. Jadi tak hancur semualah bersama dengan tepung nanti. Jadi ni sebenarnya bergantung pada selera masing-masing lah. Kalau anda suka yang halus ataupun pisang yang menyatu hancur dengan tepung, silakanlah buatlah halus-halus. Macam saya suka kasar-kasar macam ni. Kemudian di sini saya nak masukkan 1/2 cawan tepung gandum. Jadi saya kalau buat cekodok pisang, sukanya pisang lebih daripada tepung. Jadi dia crispy di luar dan lembut dan sedap sangat dekat dalam. Kalau lebih tepung, dia tak sedap menurut saya lah. Semuanya berbalik kepada selera masing-masing. Kalau lebih tepung nanti bila dah sejuk dia keras. Jadi saya lebih suka jemput-jemput pisang atau cekodok pisang yang lebih pisang. Kemudian ni tadi saya masukkan garam sedikit dan juga gula. Gula ni saya ganti dengan gula O lah. Kalau anda guna gula putih, masukkanlah 3-4 sudu, bergantunglah selera masing-masing kadar kemanisan tu. Kalau guna gula O, letak sikit je. Kemudian ni mulalah cara proses goreng-menggoreng. Pastikan minyak dah betul-betul panas, barulah kita masukkan adunan pisang kita ni. Lakukanlah proses yang sama sehingga adunan kita habis. Nah, biasanya anda kalau pisang masak, sukanya dibuat apa selain daripada cekodok pisang dan juga kek? Mungkin anda boleh komen dekat bawah agar kita semua juga turut dapat ilmu dan juga idea. Nah, ni tadi jangan lupa dia bolak-balik. Kalau misalnya dah bertukar warna macam gini, dah cantik warna dia, bolehlah cepat-cepat angkat dan toskan. Lalu siap untuk dinikmati. Nah, nampak tak? Crispy kan dekat luar dia. Ni kemudian lakukanlah proses yang sama sehingga habis. Dengan 4 biji pisang dapat lumayan banyak jemput-jemputnya. Ni kalau makan buat menu petang sambil ngopi atau ngeteh memang pas betul. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Cukup mudah kan? Bahan yang gunakan juga merupakan bahan asas saja yang ada biasa ada dekat rumah, macam tepung gandum, gula. Tu dengar. Crispy ball tapi dalam dia tu lembut sangat. Masih ada tekstur pisang. Nah, selamat mencoba.